Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak buat video untuk cerita kat korang macam mana aku custom bracket caliper depan untuk motor VF3i yang nak pakai disc 267mm, disc 125 kan. Jadinya aku, kalau kita nak beli saja dekat Shopee kan, aku tengok harga dalam RM40 macam tu dia punya bracket. Jadi agak mahal, aku custom je lah. Sebab kalau biasanya sebelum ni aku buat welding, potong welding tak mahal sangat lah. Jadinya kita custom je bracket asal. Macam sekarang ni aku buat guna bracket asal, bracket standard. Ni bracket standard VF3i. Korang kena tutup lubang asal, lepas tu korang buat lubang baru. Okay, untuk nak buat lubang baru ni, dekat caliper ni, masa korang buka sebelum korang masuk rim, memang tak akan lepas lah, sebab disc ni besar. Korang buka dulu caliper ni. Buka caliper, maksudnya bila korang buka caliper tu, brake pad ada, bracket tu pun ada, masih ada dekat caliper ni. Jadi untuk nak dapatkan bila korang dah tutup lubang tu, nanti korang nak tahu kat mana nak tebuk tu, korang masukkan balik caliper ni dekat disc ni. Lepas tu korang tengok daripada belah sini, bila korang dah masukkan disc tu, korang tekan brake sikit sebab nak bagi dia melekat dekat disc tu, tak nak bagi dia bergerak. Lepas tu korang setting lah, setting sebab bila daripada belah sini korang boleh nampak brake pad ni macam ni punya kedudukan. Ok, brake pad tu korang kena setting bagi dia bulat, ikut bulat disc ni macam tu. Ok, faham? Jangan bagi dia tersengit macam tu atau sengit macam tu, bagi dia ikut bulat tu, ngam-ngam. Bila kau dah dapat, dah ngam-ngam macam tu, kau tekan brake, bagi dia melekat terus kat situ, bagi caliper tu melekat kat situ. Lepas tu korang ikat lah pakai tali dekat lever tu, supaya caliper tu tak bergerak. Ok, bila dah tak bergerak tu, korang tinggal, dia akan jadi macam ni, lebih kurang macam ni. Bila korang pusingkan tayar, caliper ni dia akan sama ada dia bergerak macam ni ataupun ke bawah ke, rapat macam ni ke, ikut korang nak nanti sambil korang gerakkan tayar tu, pusingkan rim tu, kau tengok kat lubang untuk skru ni, kau tengok kat mana lubang yang lubang baru tu korang nak letak dekat bracket dia. Lepas tu bila dah lubang tu dah tepat, bukan dah tepat, yang lubang tu korang dah rasa okey, lubang tu korang lokasi lubang baru tu korang rasa okey, okey, korang biarkan rim macam tu, maknanya caliper tu dia akan melekat je lah macam tu kan. Okey, dekat lubang ni korang dekat lubang ni korang spray, ambil spray apa-apa dah, warna apa-apa kan. Maknanya dekat dalam lubang ni korang akan nampak bracket tu akan adalah nampak dekat dalam lubang ni. Jadi korang spray. Bila spray tu dekat bracket tu, dia akan nampak maknanya lubang, bulatan lah dekat maknanya bulatan warna yang korang spray tu. Itu lubang baru yang korang kena tebuk kat situ. Lepas tu macam ada orang dia jarak dia jarakkan sikit disc ni pakai bush kan, keluar sikit. Macam aku ni, aku malas sebab mungkin aku nak tukar-tukar rim ni, pakai dekat motor lain yang memang aku pakai rim 125 yang sama, rim 125, maknanya kira boleh tukar je terus. Maknanya aku tambah bush dekat bracket tu, maknanya dia akan ke dalam sikit. Kalau tak, kalau kita pakai macam ni saja, bracket ni saja, dia akan rapat ke sini. Nak masukkan caliper dekat disc tu pun tak boleh. Jadi kita kena
ke dalam ke dalam sikit lah, dalam baru dia boleh lepas masuk. Macam untuk ukuran yang aku dapat kat sini 11.5 ketebalan bush tu korang kena ada. Untuk aku punya lah. Kalau tapi mungkin kena nipiskan lagi lah. Kalau mungkin kena tambah lagi untuk masa akan datang, aku tak tahu lah. Sebab sekarang ni aku malas nak asah dekat rim ni. Nantilah, tunggu nanti kalau aku rajin lagi, dia nak kena asah sikit supaya boleh ke sini lagi. Sebab kalau tak dia akan bersagat dengan speedo ni. Jadi macam aku tadi, bush tu aku dapat 11.5. Kalau korang nak sama macam ni, boleh terus pakai lah 11.5. Rasanya sama je lah semua BF kan. Lepas tu kira yang ini pakai balik je lah. Cuma dalam ni untuk gear speedo, bukan gear speedo, dalam rim ni, kalau rim asal tu dia ada macam besi tu untuk pusingkan gear dalam ni. Tapi dekat sini tak boleh. Kalau rim 125 ni yang luar ni, untuk tolak gear speedo tu, dia muat-muat dengan ni, nampak? Dia sama tinggi dengan ni. Kita kalau untuk VF ni kita kena ke dalamkan lagi dia punya untuk penolak gear tu. Jadinya kita kena buang yang gigi tapak untuk pusingkan gear tu yang belah luar ni. Yang sama dengan speedo punya tinggi, speedo punya housing ni lah. Dia sama tinggi kan tu. Jadi korang kena ratakan untuk bagi dia boleh masuk lah. Lepas tu korang kena custom lah. Pandai-pandai lah korang custom. Aku pun tak buat lagi bush, aku tak buat lagi untuk gear tu. Jadi tak boleh nak letak dalam video lagi. Dia belah dalam korang kena custom. Mungkin pakai bush ke, ikutlah korang punya creativity, supaya dia boleh tolak gear yang dalam ni. Macam tu. Lepas tu korang kena ukur lah bush, bukan bush, dia pakai washer je. Bush tak ada kot tebal, pakai washer. Ukur supaya dia ada jarak sikit macam tu, supaya dia tak menyagat, tidak bergesel dengan rim ni. Jadi itu sahajalah. Jadi bila dah siap nanti, ya Allah berat. Ini aku nak buat. So dia akan pusing macam ni. Nampak? Lembut lah. Okay. Aku dah tekan brake masih lembut nampak? Ngam. Kalau macam korang yang rasa sayang nak custom bracket ori ni, korang beli je lah dekat kawan-kawan ke, beli je lain bracket standard yang lain, korang custom yang tu. Tapi aku rasa beli kat kawan-kawan lah. Korang mesti ada kawan-kawan yang dah custom, dah tukar bracket, kau beli daripada dia ataupun minta dia. Tak mustahil lah dia boleh bagi, sebab dia pun dah tak pakai. Jadinya kau ambil bracket tu, kau custom, siap. Macam tu lah. Okay, terima kasih yang menonton. Tunggu nantilah aku buat video untuk speedometer pula. Esok kot aku buat, petang ke esok ke macam tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.